Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang kembali ke Bandaraya Johor Bahru. Bandaraya Johor Bahru dari negeri Johor yang sekarang tengah, boleh kata viral, disebabkan oleh PRN ke-16 yang akan tiba pada hari Sabtu ini. Jadi kita akan, terutamanya orang Johor lah ya, akan sama-sama yang daripada luar, yang tinggal di luar dan bekerja di luar dari negeri Johor akan beramai-ramai kembali ke Johor untuk membuang undi lah. Kita panggil membuang undi atau menjalankan tanggungjawab kita memangkah. Okay? Jadi bila dah daripada jauh balik daripada luar negeri Johor, alang-alang datang hujung minggu pula kan. Jadi kita bolehlah kembali ke tempat-tempat makan yang famous, yang mana makanannya sedap, bukan setakat viral, kerana viral tak semestinya sedap, dan legend. Yang penting kalau kat Bandaraya Johor Bahru ni, tempat makanan legend dan rasanya pun legend, tak berubah daripada dulu, tak berubah dari segi sedap, tak apa tau. Kalau tak berubah dari segi tak sedap pun masih tak sedap juga, itu memang lingkup lah. Maaf nak cakap. Tapi ini dia legend dari segi sedap, dari dulu, kini dan mungkin selamanya. Jadi hari ni saya nak bawa anda ke Setulang Walk dekat kawasan Setulang Laut. Kita nak rasa, bukan nak rasa lah, nak menikmati lah. Sebab saya dah rasa banyak kali dah. Saya rasa dah dekat berpuluh kali dah semenjak saya tinggal di JB. Memang saya daripada baby dah memang hidup di JB. Jadi saya dah rasa dah laksa ni kita nak menikmati. Saya nak menikmati, tapi saya nak berkongsi dekat anda apa yang istimewa tentang tempat makan ini dan laksa ini yang dipanggil laksa Nyonya. Kerana laksa anda tahu banyak jenisnya, laksa Penang, laksa Johor, dan laksa Nyonya. Laksa kari lah, laksa Nyonya ni boleh dikatakan laksa kari lah. Semuanya beza antara tiga ini. Dan inilah yang paling sedap sekali. Bukannya nak cerita susah tau. Sebab apa? Dianya taklah berapa, dia punya rasa tu taklah berapa macam kita rasa masin ke manis ke, ataupun ada satu kick yang kuat tau. Tak ada tau. Dia macam sangat mild tapi just nice. Orang Jawa cakap just nice. Susah nak cakap. Tapi mungkin disebabkan oleh apa tau tempat makan ni, dia bukan, dia tak, nanti saya pun nak pastikan. Nanti kita pergi, kita tengok ada tak logo halal. Dia tak ada logo halal, atau ada sekarang tak pasti. Kita tengok, mungkin dah ada kalau dah ada, Alhamdulillah. Kalau belum ada, tempatnya dia lah no pork no lard. Jadi kembali kepada kenapa saya suka pergi ke tempat yang macam ni, dan kenapa tempat-tempat macam ni dia legend dan dia famous, dia terkenal kerana dia mempromosikan keharmonian di antara banyak kaum yang tinggal bersama di dalam negeri Johor, terutamanya di Johor Bahru lah. Inilah dia, Setulang Walk. Ni Setulang Walk ni baru saja di tambah baik kerana itu tengok, yang di tengah-tengah ni, yang macam hall besar ni, kebetulannya memang dia bukan dibuat untuk khas untuk gerai laksa ini, kedai laksa ini. Sebab kat sini ada beberapa kedai. Sebelah kiri ni ada kedai Melayu yang menjual, tak apa, lain kali saya akan cover lah. Hari ni saya nak cover yang ini. Ni dia, nampak tak? Ni depan ni. Ni kebetulannya hall yang dia baru buat ni, yang untuk kegunaan semua pengunjung, betul-betul berada di tepi gerai laksa tu. Jadi untunglah mereka dah lah legend, dah lah terkenal.
dapat pula duduk betul-betul di sebelah hall yang baharu, yang dulunya mereka pacak sendiri payung-payung yang biasa kita nampak di pusat-pusat makanan tapi kebetulan pihak MBJB telah menambah baik tempat ini dan ada hall. Hall tu dia punya bumbungnya tinggi, jadi lebih selesa lah tak bandingkan dengan dulu. Dulu pun selesa kerana yang best ni mereka ada pokok-pokok rendang yang melindungi dan memayungi para pengunjung sementara mereka menjamu selera. Tapi yang tak best saya pernah alami lah, kadang-kadang tengah makan daun daripada pokok jatuh ke dalam laksa saya. Saya pernah nampak, pernah alami tiba-tiba satu laba-laba daripada atas, bukanlah besar lah, kecil lah. Daripada atas dia turun cantik, dia pakai dia punya benang nak landing kat laksa saya. Saya pun ambil dia punya tali tu dia punya benang dia tu, letaklah dekat pokok, kasih dia hidup lah tak komplain, bukan komplain. Ni ialah salah satu daripada aspek yang kita enjoy lah sementara kita menikmati laksa tu, kita pun sambil mengalami satu pengalaman bersama-sama dengan alam sekitar. Fauna, flora, kan? Okay, jadi hari ni saya nak pergi makan. Nampaknya hari ni tak ramai. Hari ni hari Khamis lah. Hari tu saya datang hari apa ramai sangat, beratur. Okay, kita cuba tengok. Jom ikut saya. Boleh ambil? Terima kasih.汤还是茶？你的位置几号？你是吃还是打包？对。这个是剪了拿给你还是要拿？剪了。Ni campur? Ini campur? Ya. Campur. Mihun. Mihun. Kari ya? Ya. Sekarang Apa nama laksa kuah laksa. Sekarang tak? Ha? Sekarang. Apa tu? Oh, kerang. Siam. Okey, mau. Siam mau. Mau. Tahu ke? Mau. Table number? Table, sebelah sana tu. Ada yang kongsi table. Itu dua lelaki sana. Oh, boleh. Boleh ya? Okey. Juga meja dua lah. Okey. Thank you. Alright. Oh, dua sudah ada orang. Satu Oh, mana? Boleh. 11. Okey, boleh.
Okey, kita dapat meja 11. Okey, tengok ada pembantu yang akan datang untuk ambil anda punya pesanan minuman. Jadi yang pentingnya step dia ialah anda pergi cari meja. Dah dapat. Okey. 2.5. QR di situ ya. Boleh. Keburukannya pakai online ni lambat lah. Tapi senangnya tak payah. Tak balik. Ya, senang. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, saya dah sampai. Macam saya cakap tadi lah kat sini. Datang, ambil nombor meja. Lepas tu baru ambil makanan. Jadi kalau anda datang seorang, macam mana nak reserve meja sementara anda ambil pesanan makanan? Itu yang jadi. Kita kena ikut cara Singapore kan. Letak tisu. Letak sepaket tisu atas meja. Maknanya kita dah reserve. Ataupun topi lah topi cap. Betul ni kali saya buat macam tu. Tapi kalau anda datang dengan kawan-kawan, kawan-kawan anda boleh duduk dekat meja yang anda dah pilih. Lepas tu ambil giliran lah. Ambil giliran, pergi ambil makanan. Jadi meja anda tak hilang. Okey, saya dah dapat timbang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah pula. Okey, tadi saya bayar pakai QR. Lebih senang lah tak payah nak balik-balik duit. Jadi baki lah. Okey, kita cuba tengok sebelah atas gendong tinggi yang lebih selesa, ada kipas lagi. Dulu tak ada kipas. Biasanya malam ada buka lampu, tapi saya tak rasa tempat ni buka sampai malam. Tak, saya rasa sampai petang dulu. Okey, cuba kita usah-usah sikit. Tengok yang macam saya beritahu tadi kan, keharmonian antara pelbagai kaum. Memanglah yang ramainya makan daripada kaum sini kan, tapi kita nampak ada kaum India, ada kaum Melayu. Melayu tu saya lah memang legend tempat ni. Saya rasa dah 30 tahun kot. Okay, kita tunggu makanan kita sampai ya. Terima kasih. Okey. Ini kita tunggu tadi 45 minit. Tapi tak apa. Untuk makan makanan Malaysia, saya sanggup tunggu. Okey, kuah dia tak berapa macam saya cakap tadi lah, dia tak berapa flavorable. Ada rasa dia simple lah, simple. So kita kena ambil sambal ni. Alright. Macam segar dan panas. Harganya memang tak murah lah RM20, tapi dia tak ada macam-macam ada. Kalau datang ke sini, pastikan anda ada masa untuk menunggu makanan anda tiba, dan juga ada masa untuk menunggu sehingga makanan anda sejuk sikit sebab memang panas Ini campur bumbu. Dan kita ada apa nama ni namanya. Ada tahu kering. Kita ada kerang atau sihang dalam bahasa Mandarin.
Ada tahu. Faham? Macam-macam ada dia ni. Kalau saya nak makan sekali lagi kita sambung lagi. Siapa lalu tu Espat tu ada lagi kan, macam saya cakap tadi kan, nak pilihan raya hari Sabtu, jadi VIP memang bersepak ke sana kemari berkempen, ada yang nak dirasmikan ke. Okay, dah habis kitchen tinggal keluar je. Wah, memang pas hati. RM20 bayar pun tak rasa mahal Tempat mangkuk tu besar. Tengok tangan saya. Besar kan saiz Okey lah, kejap. Kita sambung kejap lagi, saya bagikan rating saya. Okey kesedapan dia sampai meleleh hidung Saya ada simptom yang sama dengan kawan vlogging saya, Alan Silver Fox JB tau. Kami kalau makan tu sedap, betul-betul sedap, nanti hidung kita meleleh tu, ingus meleleh So, okey, baik. Macam biasa, sejak 30 tahun yang lalu sampai ke hari ini, rasanya tetap sama. Dan hari ni saya tak makan sambal banyak sangat. Tak tahu kenapa, biasanya saya akan makan sambal dia sebab sambal dia memang sedap. Tapi hari ni tak rasa macam perlu sambal tu. Okey, jadi saya tunggu 45 minit, makan 15 minit, total 1 jam lah kan. Tapi puas hati. Jadi kalau anda nak datang ke sini, pastikan anda ada masa Kalau setakat waktu makan tengah hari anda, waktu lunch break di office anda 1 jam, memang tak cukup sebab nak campur memandu ke sini lagi, nak cari parking, paling tidak pun 2 jam lah. Okay, lepas tu okay, bila dah dapat makanan dulu tak ada hall tinggi, tak ada bombong tinggi tu, keadaan agak lebih panas, tak ada kipas, jadi semua orang makan dengan pantas lah sebab nak cepat kan. Tapi macam mana dulu makanan dia sampai segar, panas, lepas tu kena makan cepat-cepat, jadi kurang selesa. Kali ini dah ada hall, bombong tinggi, ada kipas kan. Jadi bila makanan sampai jadi para pengunjung boleh makan sambil menikmati betul-betul lah 100% makanan tu, tak perlu tergesa-gesa. Lagipun bila ada kipas, makanan tu kita punya laksa tu cepatlah sikit sejuk jadi cepatlah dapat kita habiskan kan, cepatlah kita dapat makan dan habiskan. Setiap kali saya makan kat sini 30 tahun yang lalu, tengok VIP lalu lagi. Memang sekarang JB tengah sibuk ramai VIP ke sana kemari sebab nak sampai ke pilihan raya hari Sabtu. Wah. Okey, motor-motor polis saja. Okey, baik. Alamak, apa tadi dah terganggu lah. Apa ni nama bila makan dekat hall yang baru, tempat yang baru ini ada kipas, makanan cepat sejuk, jadi kita semua orang dapat menikmati tanpa tergesa-gesa. Tempat duduknya pun ada yang dah batu, jadi bila duduk tak takut bangku patah ke apa, mejanya pun tak bergoyang. Jadi memang memang perubahan yang amat ketara lah boleh kata 100% lebih baik daripada yang dulu lah. Tetapi saya tengok memang belum ada logo halal lah kan. Tapi kita nampak ada pelbagai kaum yang makan dan kita yakin lah InsyaAllah taklah mendatangkan mudarat lah. Dan
Kalau tengok pelbagai pilihan makanan yang kita boleh campurkan, kalau kita ambil semua, setiap satu daripada pilihan-pilihan makanan atas meja tadi tu, kita ambil setiap satu-satu, kita perlukan 2 mangkuk. Satu mangkuk untuk mi, satu mangkuk untuk kita punya makanan yang tambahan tu lah. Jadi total RM20, campur minuman RM2.50. Memang biasanya lebih kurang macam tu lah, RM18, RM20. Macam tadi saya ambil agak banyak, jadi RM20 lah. Jadi itulah dia ceritanya Legenda Fondue Laksa, Laksa Nyonya. Memang terbaik. Jadi kalau anda pulang ke Johor, memang anda orang Johor, silalah singgah. Kalau anda memang orang luar dari Johor, kalau datang ke Johor Bahru, inilah tempatnya anda nak menuju ke sini. Alamak, saya lupa hari apa dia tutup. Kejap saya letak bawah ni. Selain daripada hari-hari itu, mereka buka daripada 9 pagi sampai ke 4 petang, tak silap saya. Nanti saya pun tulis kat sini juga. Okey, baik. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyertai saya pada pengalaman yang mengenyangkan pada hari ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum dan semoga anda ceria-ceria selalu.